sia-sia belajar agama tinggi-tinggi sampai penyokong dakwa ulama, rupa-rupanya takut hantu. Orang apalah presiden depan takut kepada hantu. Tak payahlah. Kita ni kalau cukup iman, tak boleh takut kepada hantu. Hantu takut kepada kita. Betul. Melainkan kita ikut ulama sik. Ulama jahat yang takut pada hantu. Sebab apa? Dia pun dah hantu. Kita tengoklah apa yang dia kata pada Tok Guru. Dia kata Tok Guru ni takut pada hantu. Tok Guru nyatakan benda lain, tapi budak ni faham lain. Ni orang kata budak dorak cerita ni. Tok Guru cerita bab lain, tapi dia faham kod lain. Kemudian dia kata sia-sia belajar tinggi dan digelar ulama oleh pengikut dia. Tok Guru belajar betul. Dia belajar sampai tak master. Master ya, Mak Husin belajar setakat mana pula nak tahu. Master bukan master Cak Ayang master ya. Master pula di Al-Azhar di Mesir sana nun. Kemudian dia kata kalau orang cukup iman tak takut pada hantu. Sejauh mana kita nak ukur keimanan seseorang, Mak Husin? Sejauh mana kita nak ukur keimanan kepada seseorang tersebut? Dan kalau dikatakan bahawa Tok Guru ni takut pada hantu, ni satu fitnah yang besar, Mak Husin. Janganlah kita buat gitu. Sebab Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya sahaja orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada para hamba-Nya adalah ulama. Dan ulama ni nak kita gelar seseorang itu ulama, dia bukan belajar main-main ataupun belajar ikut dan tanya ChatGPT, tanya Google, lepas tu baca buku, lepas tu kita ambil reference orang, bukan reference kita sendiri, lepas tu kita gelarkan kita ulama. Bukan gitu, Mak Husin. Dan ulama bukan sekadar ada sijilnya, tapi dia iktiraf, dia bekas naik presiden Kesatuan Ulama Dunia, Mak Husin. Mak Husin kena sedar tu, kecek tu biar sedar, biar khabar kat kecek tu. Kemudian last kali dia ulang balik, dia kata Tok Guru ni kecuali lah, dia kata kalau ulama jahat yang takut pada hantu. Jadi ini satu benda yang saya rasa kepada Mak Husin, janganlah royak gitu. Bila lah dia mau nak sedar ni, kita nak politik lah dengan comel sikit bahasa kita gunakan dan faham betul-betul apa Tok Guru cerita dalam penulisan beliau tentang isu rumah bangsa dan sebagainya itu. Boleh faham sendiri dan boleh tanya senior-senior kamu, boleh bicara tentang perkara ini dan boleh cari senior-senior pemimpin-pemimpin UMNO yang sama macam demo, yang kecek huduh macam ni. Saya rasa tak jumpa lah orang kecek huduh macam ni, kecuali demo seorang je. Jadi jaga-jagalah. Orang kata ni bila senyap tu nampak cerdik, bila cakap banyak tu nampak dia. Tu tak faham sendirilah apa saya maksudkan. Wallahu a'lamu bissawab. Selamat menyambut hari raya, Mak Husin, dan seluruh sahabat-sahabat sekalian. Wallahu a'lam bissawab.